nak menuju ke Cologne di Jerman, antara daerah negeri yang tertua di Jerman. Antara Germany dengan tentera apa? Siapa tahu? World War II. Germany dengan Tentera bersekutu. Amerika. Ya betul, Amerika. Dan apa yang berlaku ialah seluruh Holland musnah. Tetapi di gereja ataupun Cathedral Cathedral kita nak pergi. Kesian. Kita nak pergi ni just a minor aja, dia kata minor destroy. Jadi masih mengekalkan lagi seni bina gotik itu di situ. Dan kita masih boleh melihat kita di Bandar Cologne. Ni ada perjalanan kita di sihat dia. Bandar Cologne Taklah. Suka hatilah. Kat sini jalan raya dia orang tak ada speed limit. So kereta dia orang boleh test power. Jalan raya dia orang tak ada speed limit. So dia orang boleh test power sebab dia orang Jerman terkenal dengan pembuatan kereta-kereta kan. Kereta-kereta yang hebat lah. So memang rakyat dia memang boleh test power. Ada yang keempat terbesar di Germany Keempat terbesar. Dan sini kita melihat satu sungai yang besar, yang famous di sini dipanggil Rhine River Yes. Bukan Seine River Kalau Seine River di Paris di sini dipanggil Rhine River Dan kita boleh lihat banyak kesan-kesan historical yang ada dekat sini Dan kalau kita lama berada di sini, tempat yang paling sesuai untuk kita nak mengenali lebih lanjut tentang bandaraya ni dengan pergi ke muzium-muzium yang ada di sini Dan tempat yang kita nak pergi di Cathedral ni adalah Cathedral diiktiraf di bawah UNESCO World Heritage Rhine River tapi kita tak adalah cruise di Rhine River ni, kita nampak saja kat situ. Dan di situ juga terdapat Old Town Old Town. Hari ni hari apa? Tak ada kerja. Dan hari ni hari apa Suri? di musim-musim Christmas hari ni hari Khamis. Walaupun di musim sejuk tapi barang-barangan cukup murah di sini bestnya. Nampak Cathedral. Cathedral ni seni bina gotik, mempunyai 2 menara yang tinggi, yang keempat tinggi di dunia. Nanti kita on the way nak pergi Cathedral tu. Duit pagi tu sebab kita nak pergi ini adalah Cathedral. Ini adalah Rhine River Rhine River ni ada cruise tapi kita tak ambil cruise kita tengok saja sungai yang tercantik dan terindah di Cologne. Itu dia Cathedral dengan Twin Tower. Nampak ketinggian Spain di 4 tahun saja dia pegang title tertinggi di dunia selama 4 tahun je. Ni hari ni 1 Mei, Labor Day. Patutlah semua orang tutup rumah. Ini pemandangan Rhine River Rhine, R-H-I-N-E. Bukan Seine River di Paris. Ini Rhine River. Tapi tak tahulah orang sini pronounce macam mana. Sungai ni mengalir daripada Switzerland menembusi Jerman dan seterusnya ke Holland. Tengok dia orang berkayak-kayak sungai ni. Ada cruise juga. Kita tak nak cruise dia macam tenggelam. Macam tenggelam dia punya dasar dia tu. Cakap orang tengok. Cruise dia. Ini kita nampak seni bina gotik banyak di Itali di Belgium. Nanti kita akan datang, kita akan sampai cermin dan patung-patung itulah seni bina yang masih kekal lagi. Tak nampak sangat. Kita nak berhenti di depan ni. Semua masing-masing bersedia. German Souvenirs. Tutup lagi lah. Hari ni tutup lah. Hari ni tutup lah. Ni basikal. Europe memang basikal.
Kita nak pergi katedral di Kolon ni. Oh, seni banner dia, seni banner gotik. Menara berkembar yang pernah satu masa dulu tertinggi di dunia. Banyak rosak masa perang dunia kedua. Mama nak gambar. Tanya dia orang, anda tak terima gambar semua saya hantar. Oh, sejuk langit. Hari ni sejuk. Sebab bawa jaket. Sebab tadi saya pun hantar hari ni 11 degree. Sebab 11 degree tu yang Mama pakai jaket tu. Besar katedral ni. Tapi dah banyak rosak ah. Tu dia orang tengah renovate semua kan. Nampak tu ha. Dia tengah renovate lah. Tengok seni banner tu kan. Itu warna gelap. Best lah cuti umum. Tenang. Buka ketiga. Okay, kita dah sampai. Ini area. Ni katedral dia. Seni banner dia memang gotik lah. Lebih kurang macam di Duomo Duomo Milan, Italy. Macam Duomo Milan, Italy. Dia punya architecture. Adalah 9.44. 9.44. Okey. Setengah jam saya tunggu dekat sini. Bus turis, train turis, hop on, off. Tu api nak masuk katedral ni. Dia nak tengok dalamnya. Tak tengok apa salahnya. Kita nak appreciate architecture dia. Dia macam Duomo Milan, tapi ni warna gelap. Milan tu putih bersih. Besar tu lebih kurang kot saiz. Tengoklah keliling dia pun ada mall tu hal. Longchamp, Louis Vuitton. Ni tempat-tempat shopping macam di Duomo. Tu ada bas kereta api untuk hop on, hop off. Ni Kolon. Ni di Kolon, Jerman. Okay, kita di Jerman. First time datang dengan anak. Alhamdulillah. Nak masuk, tapi dia minta derma. Kita tak ada duit kecil nak derma. So kita appreciate kat dalam je lah. Kat luar je lah. Syafiq dah masuk. Oh, pagi ni sejuk 11 degree. Sejuk dan berangin. Belakang Longchamp tu ada Bulgari. Ni dalam forum ni. Maknanya area-area ni tu Agner. Nampak tu kedai dia. Tapi sebab hari ni 1 Mei kan, tak tahulah tutup ke apa ke. Kita beli doner kebab di Kolon, Jerman ni dekat 9 euro, 8.95 euro. Dekat doner kebab halal ya, kat kedai, direct kedai ni kat belah sana tu. Dan memang sedap. Ni beef kebab memang sedap. Garing. Tengok. Sekarang kita dah turun nak pergi ke masjid di Kolon. Nak ziarah masjid dan juga nak semayang duha.
Masjid ni bagus ya. Dia macam community center orang Islam. Dia ada kedai-kedai juga. Tengok harga Shell berapa seliter. Ambil kau euro tau. Okey, ni dia masjid dia. Ada kedai makan. Titi Center, Titip Center. Kedai buku. Kafe. Tutup ke? Kalau buka boleh je masuk tak? Barangan Turki ya. Ini restoran Turki. Bang. Kedai makan tu. Halal food. Halal shop. Baklava ni Turki. Mr. Chicken, Ustaz Halal Food, baklava. Jom pergi masjid. Sini ada kedai-kedai makan halal banyak. Ni kedai-kedai souvenir. Pergi masjid pun dia kena keluar pula. Dia tunjuk tempat makan je. Kita boleh lepak-lepak sini. Inilah rupa masjidnya. Masjid Jami' dia. To pray is here, is it? Yes. Downstairs to pray for men. Upstairs. Ada lift rupanya. Tu toilet. Ni toilet. Step upstairs for men. Washroom left side. Ni macam center lah. Second floor outside. Tu siapa nak tangga rupanya ada lift. Bawah ni, basement bawah ni yang kedai-kedai tu tengok tadi tu. Oh, cantik bunga-bunga dia. Nampak dah. Ini tempat solat wanita. Ada naik tangga, ada juga lift. Yang ni dia orang masuk kat sini tak tahu. Oh tu dia punya dalam dia. Ni ruang solat dia. Cuma wanita kena naik atas. Kalau lelaki muslimat, lepas dia orang ni masuk pakai tudung. Pergi tempat muslimin. Dia toilet hala ke sana. Kena pergi sana. Lift kat sini rupanya. Masuk pintu ni. Daripada tangga tu. Masuk pintu ni. Lift. Jom. Ni bunga cantik ah. Inilah cantik. Okey, daripada situ kita nak pergi ke toilet ni. Ada kafe lagi satu. Jom lepak kat sini. Ni kafe lagi. Tadi ada kafe banyak kat bawah. Oh, toilet kena. Tapi Saiful suruh makan kat bawah. Ni toilet. Diamond Bayan Woman ni atas ni. Man kat bawah je. Patut woman pula ni atas. Daripada tangga tadi naik atas tu ada tangga lagi. Tak payah. Dekat sini je. Nampak tu. Tempat wuduk. Ablution room. Okay. Ni. Dia suruh masuk sini. Tapi ada bridge. Untuk kita ke tempat muslimat solat. Ada bridge. Tu. So kita nak pergi ambil wuduk lah.
Beginilah rupa tempat wuduk wanita ya. Situ naik tangga. Kecil je. Ni ada kursi dia nak solat duduk. Ni bridge pergi ke tempat wuduk dengan tempat toilet. So inilah rupa masjidnya. Very modern. Dan tu tempat dia orang berdakwah untuk non-Muslim. Tu pintu masuk tu. Oh, perempuan keliling ni. Keliling ni. Perempuan. Tu mimbar. Ni mimbar khatib. Alhamdulillah dapat dah solat duha kat sini. Syukur. Mau baik meh ori ni. Alhamdulillah dapat solat. Canola, bunga canola untuk buat canola oil. Minyak canola. Okey, bunga canola ya. Canola ni berasal daripada mana? Tak tahu. Sikit. Lagi? Kanada, berasal dari Kanada. Dan minyak ni digunakan untuk masak. Mengurut kan. Massage. Masak. Okey, minyak masak dan juga untuk kesihatan ya. Okey, minyak ni yang terbaik. Apa minyak terbaik di dunia? Bukan sekadar hanya di Jerman kita akan jumpa di Paris on the way perjalanan Paris kita akan tengok juga